Kenapa nak kaji sangat pasal Melayu? Sebab bila kita kenal asal-usul kita, kita bina jati diri yang kuat. Bila kita tahu nenek moyang kita pernah membina tamadun, pernah menguasai laut, berdiplomasi dengan dunia dan menghasilkan warisan ilmu yang hebat, kita pun akan rasa terpanggil untuk memajukan diri, bangsa dan agama. Kajian tentang bangsa bukan untuk rasa diri lebih hebat daripada orang lain, tapi untuk hidup dengan lebih yakin, bersemangat dan tahu potensi sebenar kita. Namun, dalam masa yang sama, kita kena ingat satu perkara besar. Allah dah beritahu dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahawa Dia menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling mengenali, dan yang paling mulia di sisinya hanyalah mereka yang paling bertakwa. Jadi, kita boleh bangga dengan sejarah bangsa, tapi kita tak boleh sombong. Yang Allah nilai bukan bangsa tetapi ketakwaan. Kaji sejarah untuk jadi lebih baik, bukan untuk merendahkan orang lain.